secara mustahil. Anak-anak semua, turun! 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 Abang Yahya. Jangan beram kubur. Tolong! Kenapa kau pergi? Hamba tak sampai hati dah. Tak sampai hati. Lebih! Siapa kita sampai hati? Siap! Angkat dia, naikkan atas kuning. Cepat! Sampai engkar kita susah. Lebih baik mati. Celani yang dijadikan korban lancang kuning. Ampun, tuanku. Patik mohonkan beribu-ribu ampun. Suratkanlah kembali perintah tuanku itu. Dan kianilah pasal Celani. Tidak. Kita tidak memerintahnya. Mana Temenggung? Mana Temenggung? Kamu pergi panggil dia sekarang. Lekas! Lekas! Tolong! 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 Lekas! Tolong! Lekas! Jangan aku bunuh! Semua sudah terlambat. Mari ikut aku tangkap Pawang. Lani! Lani! Kurungkan Pawang berdebak ini di bilik kurungan. Ampun, tuanku. Ampun, beribu-ribu. Ampun, tuanku. Patih telah dipaksa oleh Datuk Panglima. Beta berdiri sebagai raja. Mengapa tidak diadukan sebelum perkara ini berlaku kepada beta? Temenggung, tuanku. Beta tahu matinya saja Panglima Ali bila dia balik nanti. Kurungkan Pawang berdebak ini. Lekas. Beta tidak mau melihat mukanya. Menjunjung titah, tuanku. Bawa. Ya. Oh, Datuk. Apa kabar, Datuk? Baru balik? Baru balik. Kenapa ni? Hamba dapat kemalangan, Datuk. Diserang Lanun.
Hanya kami berempat saja yang selamat. Diserang Lanon? Ya. Boleh hamba menghadap? Jangan. Baginda sedang beradu. Besok sajalah menghadap. Baiklah. Bolehkah hamba amanahkan Mas Ukti ini kepada Datuk? Kerana berbahaya jika hamba bawa balik di malam hari. Terima Boleh. Itu apa? Ini telur penyu, Datuk. Isteri hamba Telani mengidam nak memakannya. Hanya sebutir saja yang tinggal. Yang lain semua telah terkorban. Kalau begitu, biarlah hamba minta diri dulu, Datuk. Baiklah. Silakan. Ya. Ya, Datuk. Ya. Tak apalah. Sabar. Besok saja. Iyalah. Telani, patutlah pemergianku kau tangisi. Rupanya kau nak meninggalkan aku. Hai, alangkah seksanya kematianmu, Telani. Anakku yang tidak berdosa juga turut menjadi korban. Sabarlah anakku, Yahya. Apalah gunanya hidupku lagi? Kecundang kalau aku hanya berpeluk tubuh. Ali, telunjuk lurus kelingking berkayu. Apa yang kau nak lakukan, nak? Pak Inang! Pak Inang! Abang Yahya! Buat apa kau kemari? Kau juga sama dengan abang kau. Janganlah kau pura-pura menangis. Aku tahu. Kau juga suka Telani mati supaya aku mengambil kau menjadi istri. Abang Yahya, sampai hati abang menuduh teratai demikian. Demi Allah, saya tak terniat begitu. Kau telah tersalah sangka, Yahya. Kesian teratai. Dialah yang jadi galang ganti dan bersusah payah di masa kematian Telani. Teratai, maafkan aku kerana aku tak dapat menahankan kemarahanku terhadap kejadian ini. Ya, aku salah sangka dan telah terkasar pada dirimu. Abang Yahya.